Kalau deklarasi Kuala Lumpur yang 10 tahun lepas, dia ada deklarasi Kuala Lumpur dengan Langkawi. Ya. Benda tu biasa-biasa aja. Satu mengenai pendidikan, Langkawi mengenai alam sekitar, biasa-biasa. Tapi kali ini bukan biasa-biasa. Dan ini juga mungkin idea Datuk Seri Anwar mahu menjadikan ASEAN tu lebih terlibatkan Bagi diri. Saudara Azmi, Anwar yang reformis itu nampak dalam PMX di ASEAN? Betul, memang itu. Tapi tidak diterangkan apa yang Mungkin dilakukan. komunikasinya tak nampak macam tu. Tapi untuk orang yang hebat macam saudara, lihatnya begitu. Jangan puji banyak sangat. Nanti saya terlupa. Taklah, saya bagi tu ikut fakta dah lebih 20 tahun kan. Ya, betul-betul. Bila Datuk Seri Anwar mengatakan mahu membawa ASEAN lebih relevan, sehingga mungkin 2045, 20 tahun, dia ada strategi-strategi dia. Dan itu yang tidak diterangkan. Sekarang Malaysia sebagai pengerusi nak bawa ASEAN ke arah itu, ke arah bersama-sama BRICS, ke arah bersama-sama dengan Global South. Itu persepsi yang cuba diberi. Tapi hakikatnya kita mempamerkan neutraliti kita. Jadi ini yang perlu diceritakan kepada rakyat. Sebenarnya memang kita ni hebat. Negara kecil yang hebat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama kita tak berjumpa, tapi dalam ngopi kali ini, sidang kemuncak ASEAN. Mungkin ada yang bertanya, apa relevannya kita orang biasa? Itu yang saya nak bincangkan dengan tokoh hebat ini. Dari mula saya muda di TV sampai saya dah tua, Saudara Azmi Hassan. Terima kasih banyak meluangkan masa. Saya tahu sekarang hebat dengan TV ni panggil lah, surat khabar tu panggil, tapi dia meluangkan masa untuk Channel 10 dan ngopi. Jadi saya nak tarik keluar ada banyak petikan. Orang media seperti Datuk Seri Wong Chun Wai kata a glowing suatu acara kemuncak untuk ASEAN yang kita berjaya anjurkan. Itu gemerlapan lah kalau kita boleh terjemahkan. Pada orang lain pula cakap gutsy substance lah. Semua perkataan dan terma ni keluar. Tapi mungkin persoalannya kepada orang ramai yang melihat macam ngopi ni. Kita nak sembang kedai kopi, kita kena bawa dia ke arah orang ramai. Saya nak tanya soalan pertama saya kepada Saudara Azmi adalah, orang biasa, macam mana kita nak lihat sisi sidang kemuncak ini, sisi sidang ini bersama dengan GCC, Majlis Negara Teluk, sisi buat pertama kali, bukan Negara Teluk, kali kedua. Tapi kali pertama, kita ASEAN, 10 negara, campur negara-negara Teluk, campur China. Jadi itu besar. Bagaimana kita nak rakyat melihatnya, kerana kalau kita tengok kementerian luar, itu memang kerja mereka dan inilah orang-orang yang mereka kenal. Kalau kita tengok mungkin kementerian yang terbabit dalam perdagangan seperti MITI, itu juga mereka kenal masing-masing dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok rakyat, perjalanan buruh, perjalanan para wisata macam rakan tetangga kita di Indonesia atau pelancong, itu jauh melampaui bilangan-bilangan pegawai kerajaan misalnya. Jadi bagaimana Saudara Azmi melihatnya? Kerana kalau kita mahu melihat gemerlapan sidang kemuncak ASEAN ke-46 menuju 47, mungkin fokus inklusif kepada suara rakyat dan warga ASEAN tu patut kita lihat. Ya, bila Cik Kam kata dah lama tak bersua, saya dengan Cik Kam lagi lama tak bersua. Ya. Tapi masa off air tadi, Cik Kam tanya saya, TV mana yang mula-mula saya muncul? Saya cakap TV3 dengan Cik Mi. Saya lah tu. Cik kata saya di belakang tabir producer. Tapi memang dia katakan bahawa ya, dunia ni katakan berpusing akan bertemu di situ juga. Jadi kalau ditanya orang biasa lah tentang sidang kemuncak, yang memang saya faham kenapa Wong Chun Wai mengatakan bahawa gemerlapan itu, glittering itu, memang kalau kita pergi ke KLCC memang nampak kemeriahannya. Tak kira lah orang Wisma Putra ke orang MITI ke, memang dapat meriah gahnya kita. Tapi kalau tanya orang biasa, mereka akan hanya ingat tutup jalan sana, tutup jalan sini. Itu adalah hakikatnya. Tapi bagi saya adalah komunikasi untuk memberitahu kepada rakyat biasa kenapa sidang kemuncak ini penting, mungkin tak sampai. Tak sampai ke peringkat itu. Apabila media perdana bercakap, dia bercakap tentang hal yang dia katakan hanya pemimpin,
orang diplomatik yang faham dalam perkara ni. Hanya penganalisis yang faham. Mungkin rakyat tak faham. Kita mungkin tak belajar daripada 2015. Satu dekad lepas kita menjadi pengurusi pada ketika itu. Saya ingat lagi 2015. Saya juga banyak bercakap pada ketika itu. Masa itu masih muda lagi. Hanya warga kota yang tahu tentang sidang kemuncak bila nampak banner banting. Itu saja. Tapi hari ini kira lebih sikit lah daripada itu. Tapi masih belum dapat dirasai betapa pentingnya sidang kemuncak ini. Kenapa saya nak ambil sisi itu? Kerana alangkah sayangnya jika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan beberapa perkara yang bagi saya ada anjakan. Mungkin sampai ke tahap anjakan paradigma mungkin. Tapi kita perlu melihat sama ada itu disusuli dengan struktur dan operasi. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kata orang putihnya, political will, iltizam itu sudah jelas. Kalau apa lagi kita boleh buat kalau dalam sidang kemuncak kita kena cakap lah. Kan? Percakapan itu sudah ada. Malah ada yang dipersetujui. Contohnya untuk menyegerakan kemasukan buat pertama kali. Dah sekian lama ASEAN akan jadi 11 bukan 10 anggota kerana ada warga baru yang masuk. Dan itu juga menandakan satu perkara yang mungkin orang muda kurang nampak kerana mereka tak melaluinya. Tapi orang yang lebih agak lama macam saya dan tentunya Prof. Dulu saya panggil Prof. Dulu konflik negara nak menjadi anggota ke-11 ni. Sebahagian dari Indonesia dilihat oleh pimpinan Indonesia pada waktu itu dan mereka menuntut kemerdekaan. Jika kini setelah sekian lama mereka menjadi anggota, maka itulah bagi saya Zokfan itu. Sekian lama di sekolah dulu. Sekarang saya tak tahu. Dulu saya belajar sekolah rendah pun saya dah tahu ASEAN Zokfan. Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Tapi itu mungkin fasa pertama ASEAN. Jadi kalau tanya rakyat biasa dapat apa? Dapat Zone of Peace, Freedom and Neutrality lah. Dapat bebas dari konflik. Terutamanya penting kerana Vietnam, perang, Amerika, itu memang satu yang mengerikan dan melukakan ASEAN buat sekian lama. Tapi selepas itu, 70-an ke atas itu, memang sebab itulah tahun 90-an itu harimau Asia, negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Prof lihatnya macam mana? Saya cuba nak hubungkan dulu fasa dulu Zokfan. Ada faedahnya kita semua boleh rasa. Tapi sekarang itu bagaikan menghirup udara lah. Itu kita mau dapat secara automatik, kita mau tahap lebih tinggi. Prof, Saudara Azmi bagaimana? Ya, betul. ASEAN sendiri, Asia Tenggara, dia banyak isu-isu yang panas. Terutama sekali Laut Cina Selatan. Memang adalah perkara sedikit sebanyak Manila dengan Beijing, masing-masing dengan water cannon dia. Tapi hakikatnya bila Cik Kem bercakap pasal PMX telah melakukan segala-galanya, saya nak ungkit 6 bulan 7 bulan lepas. Bila Perdana Menteri melantik Thaksin Shinawatra sebagai penasihat beliau, lepas tu Hun Sen Cambodia, lepas tu Joshua Singapura, kemudian Sultan Hassanal Bolkiah. PMO tidak menerangkan mengapa. Ramai media antarabangsa kritik, kenapa lantik Thaksin, kenapa lantik Hun Sen, Sultan Brunei tak apalah, Joshua tak apalah. Sejarah dua ni warna-warni. Memang warna-warni yang pekat dikatakan warnanya. Tapi baru 3 hari lepas ketika mempengerusikan ucapan dasar sidang kemuncak, Datuk Seri Anwar mengatakan, baru dia cerita bahawa Thaksin, Hun Sen, Sultan Hassanal dan juga Joshua ni akan mempelopori perundingan dengan junta tentera Myanmar. Jadi itu yang dikatakan bahawa Datuk Seri Anwar telah melakukan segala-galanya dan kemungkinan ada silap bahagian PMO itu tidak menerangkan apa yang telah dilakukan. Dan Cik Kem, kalau kita lihat dalam deklarasi Kuala Lumpur tu, kalau deklarasi Kuala Lumpur yang 10 tahun lepas, dia ada deklarasi Kuala Lumpur dengan Langkawi, benda tu biasa-biasa aja. Satu mengenai pendidikan, Langkawi mengenai alam sekitar, biasa-biasa. Tapi kali ini bukan biasa-biasa. Dan ini juga mungkin idea Datuk Seri Anwar mahu menjadikan ASEAN tu lebih terlibatkan. Bagi Saudara Azmi, Anwar yang reformis itu nampak dalam PMX di ASEAN? Betul. Memang itu. Tapi tidak diterangkan apa yang dilakukan. Komunikasinya tak nampak macam tu. Tapi untuk orang yang hebat macam saudara, lihatnya begitu. Jangan puji banyak sangat. Nanti saya terlupa. Saya bagi tu ikut fakta dah lebih 20 tahun kan. Ya, betul-betul. Bila Datuk Seri Anwar mengatakan mahu membawa ASEAN lebih relevan,
Sehingga mungkin 24-25, 20 tahun, dia ada strategi-strategi dia. Dan itu yang tidak diterangkan. Jadi sidang kemuncak kali ini bukan hanya cakap-cakap saja. Dan buat kali pertama juga Cik Kem bahawa komunike kenyataan bersama juga ada mengenai Gaza. Itu yang Perdana Menteri mahu. Supaya ASEAN lebih terlibat. Mungkin yang di rumah, kalau mereka tak biasa dengan hubungan diplomatik, kalau memanglah kerja ASEAN untuk keluarkan satu kenyataan tentang Gaza, takkanlah tak keluar. Tapi soalnya, ASEAN terbina untuk hanya wilayah ini. Ya. 10 negara ini. Dia tak cakap pasal kebuluran di Afrika ke, atau ais mencair di Arktik atau Antartika ke. Itu tidak ada dalam DNA asal ASEAN. Ya. Cuma kepengurusian Malaysia 2025 dan tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX memimpin kepimpinan fikiran pada sidang kemuncak 46, bagi saya, ini antara strateginya. Meletakkan perkara yang agak baru dalam konteks itu, relatifnya, kepada DNA ASEAN itu, tapi bukan mengubah jati diri. Cuma menambah keprihatinan kerana dalam dunia era kini, kita tak boleh meniaga saja dan tak peduli sama ada perniagaan itu menyebabkan genocide ke di mana-mana wilayah negara. Pandangan saudara? Memang betul. Itu yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar sebagai pengurusi. Dan masalahnya pengurusi itu cuma setahun. Dah tinggal 6 bulan lagi. Dah memang sistem ASEAN je. Ya, memang macam tu. Tapi hakikatnya adalah kenapa kita kata deklarasi Kuala Lumpur 2045, kita mahu campur tangan sehingga 2045. Ada pengaruh kita. Jadi itu strategi kita. Walaupun disebut inklusif ke kebersamaan ke. Tapi itu adalah dikatakan modus operandi Perdana Menteri. Tidakkah itu juga menunjukkan satu kematangan ASEAN kerana dulu kita rasa kalau tahun ni Malaysia, tahun depan negara lain lah, Singapura ke Indonesia, maka habislah mereka ke buat apa mereka nak. Tapi mungkin dengan bermulanya di Kuala Lumpur kali ini, siapa pun yang ambil alih, misi ini diteruskan. Ya, tepat sekali. Memang betul. Sebabnya kalau kita lihat Laos tahun lepas menjadi pengurusi, sunyi sepi. Pasal Myanmar pun dia orang tak nak sentuh. Laut Cina Selatan pun ada sikit. Myanmar sentiasa menjadi satu yang tabu lah. Macam penting tapi jangan sebut. Senyap-senyap punya. Jadi itu masalahnya ASEAN, ianya dipandu oleh pengurusi. Jadi selepas Malaysia, Filipina. Dan saya pasti Filipina dia akan menarik Amerika Syarikat dan untuk menekan China dalam hal ini. Jadi hala tuju ASEAN tu bergantung setahun bergantung kepada siapa pengurusi dia. Dan menjadi masalah besar juga untuk mendapat konsensus. Jadi sebab tu menarik bila Cik Kem sebut tentang Timor Leste tadi. Dia agak mengejutkan dalam ucapan Bapa Prabowo disebut Papua New Guinea. Saya tak tahu kenapa disebut Papua New Guinea supaya dimasukkan dalam ASEAN. Sedangkan Papua New Guinea negara Pasifik Oceania. Jauh kalau nak bandingkan Timor Leste. Jadi, tapi hakikatnya lah harapannya Timor Leste itu bulan Oktober ini. Kerana pada mula-mula ketika Timor Leste membuat permohonan, ada 2-3 negara yang tak setuju. Tapi Malaysia daripada awal memang bersetuju. Sebab kita nampak dah kepentingan Timor Leste berada dalam ASEAN. Mana lagi dia nak pergi pun? Bukan mana nak pergi, takut pengaruh asing. Faham. Kuasa besar. Maksud saya mana mengawal. lagi dia nak pergi. Kalau kita tak bantu dia, siapa dan lagi? tak ada orang dekat dia. Dia kena cari yang jauh. Betul. Yang jauh tu tak semestinya serasi dengan keperluan rantau. Tapi tak apa, sebelum ke situ, saya nak balik sejarah sedikit. Mungkin yang tidak mengetahui, Malaysia, sama ada depan atau belakang tabir, sentiasa cuba membantu Myanmar atau Burma. Ya, betul. Sejarah ini fakta. Boleh Google dan boleh jumpa. Pemimpin Malaysia dah bertukar ganti, sama ada yang tertinggi ataupun yang menjadi wakil khas kita tu, sama ada dalam bidang ketenteraan atau tidak. Kerana diplomasi dengan Myanmar, junta tentera, kalau tak bawa orang yang tahu tentera, dia tak boleh hantar kementerian luar sahaja. Kerana kita perlu memahami psiki pemerintah di Myanmar. Mereka ni melihat dunia luar dengan pelbagai kesangsian. Macam Korea Utara, dia ada... Betul. Dia suspicious kepada semua negara. Dan menariknya Cik Kem, 6 bulan lepas, Myanmar mengeluarkan satu arahan, visa free untuk negara-negara ASEAN. Semua dapat visa free 30 hari, 60 hari, 90 hari. Satu negara yang tak dapat. Kita. Sebab apa? Sebab Cik Kem kata dia lah, Malaysia daripada awal lagi memang vokal tentang isu Myanmar. Malah kita adalah negara pertama ahli ASEAN yang campuri urusan domestik Myanmar. Saya sudah pun menjadi wartawan ketika
ramai di sini dan di sana yakin bahawa suatu persetujuan akan hampir dicapai. Saya ingat lagi ketika itu kita banyak berbincang dengan yang dilihat sebagai akan dinobatkan sebagai pemerintah utama mereka, the head of military intelligence waktu itu, Kim Yun. Tapi kemudian tiba-tiba angin itu berubah, dia kenakan tahanan rumah dan sebagainya. Saya masih ingat. Cuma persoalan yang saya timbulkan di sini, jika 10 dan kemudiannya nanti 11 negara ASEAN boleh bersatu tentang perkara ini, jadi tidaklah kesaksian Myanmar tu sama ada kosong atau 100. Dia ada satu buffer atau penampan. Kerana kalaupun dunia luar berbuat sesuatu terhadap Myanmar, 9 atau 10 lagi negara ini akan menjadi pendukungnya. Bagaimana pandangan? Ya, memang itu dia katakan. Sama juga konsep dengan Timor Leste. Ramai mengatakan Myanmar tak boleh selesai pada pasal demokrasi ni. Kenapa nak ambil Timor Leste? Timor Leste perjalanan demokrasi juga disyaki ada cacat celanya. Tapi itulah hakikatnya bahawa bila Perdana Menteri melawat Thailand 3 minggu lepas, selepas jumpa Perdana Menteri Thailand, dia berjumpa dengan General Mao. Ramai nasihat jangan jumpa kerana nak bagi kesahihan, kredibiliti. Tapi Perdana Menteri tetap dengan cara dia untuk berbincang, untuk melanjutkan gencatan senjata supaya kita dapat menguruskan bantuan kemanusiaan. Malah kita ada hospital yang tak boleh tabu ni cara lama. Memang cara lama. Kalau kita lihat, kalaupun kita tak nak berubah, lihat saja kepada negara terkuat dunia itu. Presiden Trump dia masuk, dia seolah tak menghiraukan apa pun sistem. Terus buat je. Tapi Trump tu melampau sangat. Yelah, tapi terlampau. maksud saya adalah, kalau itu boleh digunakan untuk cara yang lebih ekstrim, kenapa cara yang pertengahan, macam yang Malaysia buat ini, yang diwakili oleh PMX, tak boleh dibuat? Boleh lah. Betul. Memang boleh buat. Kita bukan nak pergi macam Trump buat, bukannya besok kita nak kenakan sekatan dan tarif. Ya, betul. Dan juga bila Perdana Menteri sebagai pengerusi ASEAN menawarkan diri sebagai perantara konflik Pakistan-India, ya kita tahu apa India buat, dia melekehkan, dan juga ramai rakyat kita, kenapalah Datuk Seri Anwar buat macam tu. Tapi hakikatnya malah dibidas oleh media-media yang bersimpati dengan India. Ya, tapi hakikatnya kita ada sejarah. Bangsa Moro, Filipina, kita jadi perantara. Afghanistan jangan lupa. Kerjasama kita dengan Pakistan. Saya ingat lagi, baru jadi wartawan juga. Cuma hujah saya untuk persidangan kemuncak kali ini, saya nak bawa balik ke situ adalah, kalau nak dipuji, masuk terus, genggam sampai ke pangkal lengan. Kalau nak dipuji satu baiknya tentang sidang puncak ini, perspektif diplomasi dalam rantau kita, termasuklah Timor Leste, termasuklah Myanmar, kita genggam kali ini. Kita tak hanya tempur-tempur, hembus-hembus, tak ada. Betul. Kali ini saya rasa sepanjang 30 tahun saya jadi wartawan, ini kali pertama saya lihat macam ASEAN, mungkin dia tidak membuka buah durian itu, tapi dia pegang. Ini Musang King. Dan kita kena selesaikan Musang King ni. Itulah analogi yang terbaik. Ia berduri. Mungkin tangan kita agak luka dan terasa. Betul. Tapi kita genggam. Betul. Tidakkah kita boleh letakkan begitu? Memang boleh. Memang itu adalah hakikatnya. Tapi tidak pernah direncanakan kepada rakyat biasa. Perkara-perkara ini dalam bahasa mudah tidak pernah diceritakan. Sebab tu kita buat ngopi ni. Itulah. Saudara Azmi pandai benda-benda ni. Betul. Harapannya adalah bahawa, sebenarnya saya baru keluar buku. Namanya Diplomasi. Baru saja 2 hari lepas dilancarkan. Tanda tangan saya punya. Ya, boleh. Singkatan daripada Diplomasi ala Malaysia. Kita negara kecil. Bagaimana kita menghuraikan diplomasi kita dalam kekuatan kita. Dan bila saya tak pasti boleh sebut ke nama ni, bekas YB Kota Baru, boleh sebut tak nama dia? Sebut je, channel 10 ni je, tak ada terselindung. Ya, Datuk Zahid Ibrahim mengatakan, alah PMX tu gebang yang lebih pasal Gaza, peluk sana, peluk sini. Tapi hakikatnya adalah pasal Gaza memang kita vokal, tapi vokal dengan cara kita. Sebab Datuk Zahid memberi contoh China, tengok apa yang China buat. Memang tu China tu kuasa besar. Mereka boleh membuat diplomasi tentang Gaza itu ala mereka, cara mereka. Sebabnya, mereka simpati tentang perjuangan Palestin, tapi juga mereka nak kenakan Amerika Syarikat. Dan itu cara kita, diplomasi kita. Yang diplomasi kita ni, negara kecil ni,
setengah-setengah orang termasuk ahli politik yang dikatakan begitu matang, mereka silap faham. Jadi bila silap faham, orang biasa pun, rakyat pun silap faham kita juga. kita boleh lihat dia begini. Ada banyak kebenaran, terutama dalam dunia digital, kandungan digital. Mungkin kalau Datuk Zahid Ibrahim nak lihat itu kebenaran dia. Okey. Tapi untuk kita kena letak kebanyakannya ini bersama dan kita buat pemilihan terbaik. Dalam konteks itu, adakah Saudara Azmi mengatakan bahawa pendekatan kita yang dilambangkan dalam cara kita memimpin sidang kemuncak ASEAN kali ini, yang baru habis ini, adalah contoh terbaik diplomasi yang boleh dibuat oleh kuasa pertengahan? Kerana dalam dunia diplomasi ada besar, ada kecil. Kita mungkin tak kerdil, tapi kita tengah-tengah di antaranya lah. Okey, kita panggillah pertengahan. Adakah itu pelambangannya? Dan contoh paling nyata diplomasi ala Malaysia adalah Laut Cina Selatan. Okay. Kita tak mau ikut Filipina dalam hal ini. Ya, mereka memilih agresif. Agresif, sebab agresifnya mereka terlalu bergantung kepada Amerika Syarikat. Tapi agresif pun kadang-kadang dia undur je. Memang banyak kali undur. Kan? Tapi hakikatnya kita ada masalah dengan China tentang Laut Cina Selatan. Dalam masa berapa minggu atau mungkinlah bulan lah kata, Perdana Menteri, Presiden datang ke Kuala Lumpur. Ya, betul. Itu tak selalu dilakukan China di mana-mana negara di dunia pun. Dan sudah pasti pada ketika itu kita dinasihati jangan tunjuk sangat penghormatan kita kepada itu diplomasi Presiden. cara lama? Iya, cara lama. Tapi cara baru. Kalau orang yang takut tu lah. Tapi kalau orang kata, kalau kita perlu, kita buatlah. Ya, maknanya kita sekarang... Kita jelas, kita bukan panggil ni kerana kita nak tunjuk, oh saya tak suka awak, jadi saya panggil tidak. dia. Kan? Tapi ramai yang silap faham bahawa kita dikatakan nak berpihak kepada China. Tapi itu silap. Tapi ada dia baca waktu tu je. Ya, tapi benda ni, perkara ni lebih berat menjadi 4-5 hari lepas tu Perdana Menteri pergi ke Moskow. Ya. Jadi nampak dikatakan persepsi yang cuba dibayangkan oleh media antarabangsa. Terutama sekali sekarang Malaysia sebagai pengerusi nak bawa ASEAN ke arah itu, ke arah bersama-sama BRICS, ke arah bersama-sama dengan Global South. Itu persepsi yang cuba diberi. Tapi hakikatnya kita mempamerkan neutraliti kita. Jadi ini yang perlu diceritakan kepada rakyat. Sebenarnya memang kita ni hebat. Negara kecil yang hebat. Ada masalah dengan China, tak ada masalah. Kita berdagang dengan mereka. Kalau kita boleh bayangkanlah 500 tahun lebih dulu, gambarnya Melaka macam ni lah. Kita ada Empire China besar. Ya. Kita ada Empire India besar. Belakang tu ada lagi di Asia Barat ataupun Middle East. Kalau anda panggil Timur Tengah, maknanya anda berorientasi ke Barat. Saya panggil dia Asia Barat. Okey, Barat Okey, saya saja nak mula dengan diplomasi itu kerana sidang kemuncaknya biasanya dikendalikan ikut punca kuasanya oleh Kementerian Luar, MOFA. Jadi kita sentuhlah dunia diplomasi dulu. Tapi dah kita sentuh Myanmar, dah kita sentuh Timor Leste, saya nak bergerak ke ekonomi. Kerana kalau orang biasa, dia sentiasa merasakan cakaplah apa pun, tapi kalau perut lapar. Betul. Okay, saya pakai analogi itu, saya rasa Saudara Azmi pun biasa analogi itu. Cuma dalam dunia era kini, satu ayat dari Presiden di White House di Washington DC boleh mengubah ekonomi seluruh dunia. Saya bagi contoh. Pasaran saham amat penting untuk ekonomi sebuah negara. Kerana syarikat yang tersenarai ada nilai dia. Dia boleh jadi 5 bilion ringgit turun kepada 1 bilion ringgit dalam satu kenyataan Presiden. Yes. Kerana saya akan kenakan 50% tarif. Maka saham pun dijual. Tapi saham moden ni kalau kita beli tunggu naik itu semua orang tahu. Kita beli RM1, dia naik RM2, kita jual untung lah. Kita RM1 satu. Tapi sekarang kalau kita short atau kita pakai yang terbalik, kita kata dia akan turun. Kita beli RM1, kita kata dia akan turun ke 50. Jadi orang yang dah tahu kenyataan akan keluar, dia beli, dia untung. Yes. You short the market. So mungkin itulah katanya kat internet, mungkin itu yang orang-orang terambat. Tapi itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita adalah kalau ASEAN tak melihat rencam atau the complexity of the global economy, tentunya ASEAN tidak menjaga warganya. Ya, betul. Itu kata saya. Ya. Untuk bincang dengan Saudara Azmi. Kerana kalau kita dah sampai tahap yang Presiden Amerika macam Presiden sekarang, dia boleh buat sampai dia boleh kata, oh kalau mahkamah tak setuju, kita akan cari cara untuk ubah mahkamah ambil keputusan. Betul. Ya. Okey.
Jadi dalam konteks itu saya cuma nak sampaikan kepada orang ramai bahawa kalau ASEAN mau jadi relevan kepada setiap warganya yang 660 juta lebih ini, maka dia perlu menjadi suatu kuasa, bukan saja kuasa pertengahan untuk dunia diplomasi, tapi kuasa pertengahan untuk dunia ekonomi. Pandangan saudara Azmi. Dan bercakap pasal ekonomi, tak boleh lari daripada tarif. Okay. Memang betul, ramai yang mengatakan kenapa Vietnam ada kumpulan dia sendiri, Singapura ada kumpulan dia sendiri untuk berbincang dengan Trump, dan kita juga ada kumpulan kita sendiri. Dan hakikatnya memang itu caranya, kerana setiap negara ASEAN dikenakan tarif yang berbeza. Dan juga macam inilah Cik Kem, kenapa Mark Carney menang pilihan raya di Kanada, Albanese di Australia, dan pada hari yang sama Lawrence Wong menang kerana rakyat di ketiga-tiga negara ini mahukan safe hands. Maknanya tahu cara macam mana nak berdepan dengan Mr. Trump. Itu adalah hakikatnya. Tapi bagi kita, Tengku Zafrul yang dikaitkan dengan perbincangan tarif mengatakan semuanya positif. Dan Perdana Menteri juga mengatakan perkara ini positif. Dan Perdana Menteri dalam sidang kemuncak mengatakan bahawa kita menunggu dan juga minta permohonan untuk berbincang dengan Trump. Tapi masalahnya Trump ni kalau ASEAN dia tak pandang sangat. Sebab itu dia katakan dia akan keluarkan tarif yang baru tanpa berbincang. Boleh saya pakai analogi lidi? Kalau satu senang patahkan, kalau kita jadikan penyapu lidi susah juga, malah kita boleh gunakan untuk perkara lain. Sebelum ini, cara tradisi hubungan ekonomi antara negara adalah satu dengan satu. Ya. Tapi kalau kita tengok Kesatuan Eropah yang berjaya menjadi satu entiti supranasional atau melampau nasional, ialah mereka boleh bergerak secara satu. Ya, betul. Sebab tu dia ada European Central Bank dan sebagainya. Dan itu kekuatan mereka. Kalau kita tengok Jet Pejuang pun dia boleh buat secara gabungan. Mungkin kita tak menuju ke situ kerana sistem kita lain. Tapi kalau kita lebih berintegrasi, bukanlah kita kata kita bergabung nak menjerit balik kepada Trump. Tapi dalam kalau kita tak boleh dapat rundingan untuk turunkan ni, mungkin kita tukar pasaran tu ke sesama negara anggota ASEAN. Kebetulkan saya kalau saya salah, Saudara Azmi, perdagangan di antara negara ASEAN amatlah rendah berbanding niat yang kita laungkan. Betul. Kan? Tak sampai setengah pun perdagangan di antara negara ASEAN. Tak sampai 50%. Betul. Kita lebih banyak berdagang dengan orang luar. Indonesia dengan orang luar, Malaysia dengan orang luar, Thailand dengan orang luar. Sebab ianya lebih lumayan. Pasaran Amerika umpamanya begitu lumayan sekali. Jadi bila Trump mengenakan tarif ni, ia sebagai hentukan kepada kita untuk mencari pasaran baru. Dan Perdana Menteri juga sebelum sidang kemuncak mengatakan lebih banyakkan lagi perdagangan intra-ASEAN. Saya terima kasih Saudara Azmi beri konteks itu kerana saya nak bagi penonton nampak. Jadi apa pentingnya apa yang berlaku dekat sidang kemuncak dan deklarasi itu terhadap konteks ini. Konteks bukan kita nak bersatu untuk ada suara nak menempik kepada Trump, tapi nak menangani apa pun kekurangan kalau kita tak berjaya mengeksport. Kerana Amerika tu pasaran lumayan. Betul. Ya. Ialah 690 juta berbanding 300 juta lebih Amerika, tapi kuasa membeli mereka besar. Tapi 690 juta ASEAN tu boleh dipergunakan. Dan sebab tu juga GCC, negara Teluk, berminat dengan ASEAN. Dan juga saya rasa memang bijak Perdana Menteri mengambil China sebagai salah satu kuasa besar. Sebab tu ada ASEAN GCC China. Dan juga RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dikatakan antara 10 ASEAN dan 5 negara kuasa besar, itu adalah cara ASEAN untuk berdagang. Tapi masalahnya sebelum sidang kemuncak ini, Tok Mat sebagai Menteri Luar menyatakan bahawa kita perlu memudahkan mobiliti, bukan mobiliti pelancong, tapi mobiliti profesional. Rantaian dagangan. Rantaian dagangan, produk. Masalah besar sekarang. Kalau kita ada NTA, itu masalahnya. Non-tarif barrier. Dia bukan tarif tu saja. Ada banyak benda yang bukan tarif. Tarif ni macam cukai lah. Ya. Dan ini dikatakan negara ASEAN, seperti juga negara Eropah, mereka ada agenda sendiri-sendiri. Dan ASEAN, negara ASEAN umpamanya ingin mempertahankan, melindungi produk-produk mereka. Jadi dikatakan pasaran ekonomi ASEAN tu, betul kata Cik Kem, belum lagi begitu meluas sekali. Saya bagi contoh, Saudara Azmi. Batik yang saya pakai ini bukan batik Malaysia. Dia batik negara tetangga. Saudara serumpun kita, batik Indonesia.
tujuan saya pakai ini adalah kerana kalau kita nak jaga hanya rumah masing-masing, dan ketuk Indonesia punya tak nak pakai. Tapi kalau kita mula bercakap, saya warga, where are you from? Saya warga ASEAN. Saya warga ASEAN dari Malaysia. Ia memberi konteks berbeza. Kalau kita aplikasikan itu dalam perdagangan dan ekonomi, bayangkan pelbagai perkara kita buat. Kenapa usahawan kita dengan usahawan batik Indonesia tak boleh bergabung? Lagilah cantik satu inovasi baru. Dalam satu baju ada 2 warisan budaya yang mungkin boleh dipelambangkan. Itu analogi kecil. Analogi besar dia senang. 80, saya rasa 80%, mungkin saya terbalik angka ni tapi lebih kurang. 80% daripada perdagangan dunia adalah menggunakan laluan perkapalan. Ya, betul. Ocean. 85% dari industri pembuatan, dan kalau kereta pun kita kena hantar workshop untuk repair, dan limbungan kapal nak selenggara adalah di 3 negara di dunia, dan mereka berada di utara kita, di Asia Utara. China, Jepun, Korea Selatan. 85%. Bayangkan kalau ASEAN bersama pergi, bagilah 10% kita orang yang, saya tak suka pakai perkataan kita orang ni, tapi saya nak buktikan ini, nanti dia bahasa marah. Tapi ini adalah untuk bagi orang ramai faham. ASEAN adalah milik setiap warga dan rakyat ASEAN. Termasuk nanti hujung tahun Timor Leste. Siapa yang tak tahu masa kena mula Google. Tujuan saya bercakap tentang laluan ekonomi komoditi adalah macam mana harga nak turun kalau kita tak lihat pada rantaian bagaimana barang tu sampai ke negara-negara kita. Betul. Jadi sekarang ini tak payahlah benda tu sampai ke suatu titik yang jauh kalau titiknya dekat. Jadi kosnya kurang. Tapi sekarang kita bergantung pada laluan yang kita tidak ada banyak penyertaan. Jadi ini maksud saya nak hubungkan macam tu kerana dalam sebut saja ekonomi, harga barang, pendapatan. Harga barang, pendapatan. Pendapatan rantainya dikatakan terlalu rendah, rantai pendapatan. Bila dikatakan tentang lantai aras pula, kemahiran yang kita ada tak membolehkan kita menembusi lantai atas. Jadi kita sangkut di tengah. Betul lah kita kuasa pertengahan diplomasi, kuasa pertengahan ekonomi. Tapi kita tak nak kita punya kuasa beli dan kuasa pendapatan kita berada di tengah saja. Tidakkah kalau kita bergerak sekali 10 dan 11 negara ASEAN kelak, ini dapat kita serasikan banyak? Ya, itu dianggap sebagai kuasa ekonomi seperti Kesatuan Eropah. Tapi masalahnya kita turun ke bahagian rakyat. Bila Cik Kem cakap, saya adalah rakyat ASEAN daripada Malaysia, saya tak pernah dengar semangat tu. Tidak pernah kedengaran. Tapi selalu kedengaran di Eropah, we are from the European Union. Waktu saya pergi forum ekonomi dunia Davos, bila orang tanya dari mana, saya cakap macam tu. Daripada ASEAN? I'm an ASEAN citizen of Malaysian. Itu mungkin rare lah. Mungkin satu dalam 10 juta. Maksud saya, boleh lah. Dia tak ada orang kata, pelik ni jadi. Ya, tapi di sini memang pelik. Di sini memang pelik. Belum lah. Belum lagi sampai maksud saya, kalau kita tak mulakan, jadi mungkin, tapi nak mulakan perkara macam tu, kita kena bakar semangat masyarakat. Ya, macam Indonesia. Ramai mengatakan bagaimana mereka bakar semangat rakyat Indonesia melalui Pancasila. Berbeza dengan rakyat Malaysia, tahap. Itu saya nak minta pandangan pakar Saudara Azmi kerana mari kita bakar melalui isu ekonomi. Saya bagi contoh lah. Saya dilahirkan di sawah padi di Perlis, di lapang padi Malaysia. Sekarang ni katanya Sarawak akan mengambil alih, tapi kita berdoa lah. Tapi kalau saya melintasi sempadan, dulunya sebelum perjanjian Inggeris dengan Siam itu masih lagi kerajaan Kedah. Tapi katalah 4 wilayah Selatan Thai itu, mereka lihat muka macam saya, semayang di tempat yang sama, makan makanan yang sama. Tapi harga beras mereka berbeza. Betul. Tapi kalau kita serasikan buruh dan sebagainya, macam kawasan 100 km ke utara sepadan Thailand, 100 km ke selatan sepadan Thailand ni boleh diserasikan. Kerana susur unsur legasinya banyak yang bertindan dan sama. Maka perbezaan di antara kapasiti pengeluaran itu mungkin agak berbeza.
Sekarang disebabkan purata negara Thailand, purata negara Malaysia, maka Thailand jauh tanahnya lebih besar, harga buruhnya lebih rendah. Maka kita terpaksa letakkan satu penampan, iaitu kita tak benarkan harga beras yang murah itu masuk ke sini. Tapi bayangkan kalau hanya untuk 200 km jaraknya itu, yang susul budayanya sama itu, betul. Boleh dizonkan. Boleh. Asal itu salah satu idea Perdana Menteri bila sentiasa melawat Thailand, dan Perdana Menteri Thailand daripada Sretsa lagi dan sekarang Patentong, bila berjumpa di Rantau Panjang, Kelantan, mereka bersama-sama. Bukan saja Rantau Panjang, Golok itu, mereka nak memajukan secara bersama. Cuma ada kekangan, dikatakan ada pemisah di kawasan itulah. Tapi Malaysia percaya bahawa antara Thailand dan juga Malaysia, dan saya juga, IC saya 03 daripada Kelantan. Dan ramai. Itu orang utara. Ya, okay, tapi bukan G4 lah. Okey. Tapi itu hakikatnya, maknanya kalau neighbor, jiran anda prosper, maka kita juga akan prosper. Sama juga dengan Singapura. Kerana ekonomi juga diberi kesan oleh neokolonialisme. Ya. Okay. Macam Afrika, macam juga negara di Asia Barat dan sebagainya. Kalau kita tak mengubah struktur itu, dahulunya kawasan itu makmur. Betul. Sebelum penjajahan dan sebagainya kan. Tujuan saya bercakap itu kerana timbul ASEAN perlu kukuh dan jitu, kerana tiba-tiba beberapa minggu dahulu atau sebulan 2 bulan dahulu, tentunya saudara Azmi pun membacanya, keluar kembali isu mau membuat terusan di segenting kera. Kerana kalau Panama boleh buat, Suez boleh buat, tentunya lebih mudah di segenting kera, tak jauh sangat pun. Kan? Betul, tapi tak ada backer financial, terlampau mahal. Saya faham, tapi macam Elon Musk bantu Trump. Yes, dia boleh masukkan berbilion macam tu saja. Betul. Sudut yang saya nak masuk adalah, jika kita kendalikan isu ekonomi yang membabitkan rantau seperti itu, hanya melalui diplomasi negara dengan negara, ia lebih rumit berbanding dalam satu keluarga ASEAN. Cakap pasal segenting kera, terusan kera tu, kita dah ada dikatakan terusan daratan daripada China, Vientiane, akan disambung ke Bangkok, dan terus ECRL yang saya menunggu beberapa tahun tak siap-siap, dan terus ke Singapura. Jadi itu adalah dikatakan sebahagian daripada kerjasama ASEAN, tapi dia ada backer dia. Dan dalam hal ini adalah China yang memberi dikatakan input dalam perkara ini. Jadi ini dikatakan, memang betul Cik Kam, cakap pasal ekonomi intra-ASEAN itu masih kurang. Kerana masing-masing mahu menjaga diri sendiri. Kita tak nak dia berlaku cucu kita dapat. Kita nak anak kita kalau kita tak dapat. Jadi saya nak cakapkan saudara Azmi ni, kalau saudara Azmi orang hebat. Kita nak inovasi. Kerja Perdana Menteri dan Presiden untuk memulakan kepimpinan fikiran. Tapi perkara lain itu tak bolehlah harap atas ke bawah. Jadi orang di bawah pun perlu melontarkan idea dan melakukan usaha. Jadi dalam konteks itu, imej pertama saya terhadap orang Kelantan adalah ketika kemarau, habis musim padi, nampak kelibat miraj. Kalau bayangkan bila amat panas, daratan pun nampak macam ada air dan lautan. Itu segitu panas, tapi nampak orang menjinjing 2 tangan penuh di atas kepala, ada satu lagi bakul. Itulah usahawan-usahawan wanita dari Kelantan. Ya, betul. Mereka tahu di jelapang padi, musim menuai, ramai orang ada tunai. Jadi mereka membawa barang-barang. Bayangkan perjalanan itu. Tak ada kereta api. Jadi bagi saya, jika keturunan terdahulu kita sudah pun boleh memikirkan cara, kita mungkin memikirkan lebih jauh. Kelantan nasib baik kerana geografinya juga hampir kepada Vietnam. Jadi antara perkara lain yang dibincangkan, sebelum dulu ada ASEAN Economic Conference, beberapa bulan lepas itu sidang Kuncak ASEAN, dibangkitkan benda yang sama, iaitu grid tenaga ASEAN. Saya rasa itu antara benda yang boleh membuka inovasi lebih baik. Pandangan saudara? Dan memang itu juga dibincangkan antara, kalau tak silap saya, Malaysia, Vietnam dengan Singapura. Untuk dikatakan berkongsilah tenaga dalam perkara ini. Sampai kabel submarine semua dalam. Semua ada, dan di Malaysia ni Sarawak bercita-cita besar lah. Walaupun Cik Kam kata Sarawak nak ambil alih tugas Perlis, saya rasa. Tak, Perlis Kedah, kawasan terhad.
Tapi bayangkan tanah subur, Yes, Sarawak boleh food security tu. Ya, food security. Jadi ini memang dikatakan bahawa tapi bagi saya memang betul lah seperti Cik Kem kata tadi, yang di atas itu hanya perlu memimpin. Bagi idea apa yang patut dilakukan, yang di bawah itu yang mengerjakannya. Tapi bagi saya dalam cakap pasal konteks sidang kemuncak ni, saya tabiklah Wisma Putra. Bukan mudah untuk menyusun dengan logistik. perkara-perkara baru. Memang betul. Dan perkara baru tu seperti saya kata tadi, Prabowo menyebut Papua New Guinea sepatutnya menjadi anggota ASEAN ke-12. Tapi menteri luar kita steady. Oh, memang steady. Memang saya suka. Memang kita tahu kepribadian dia sejak dia mula menjadi pemimpin politik, dan itulah yang dia persembahkan. Memang betul. Maknanya seperti Datuk Seri Anwar, bila berjumpa dengan pemimpin luar, kita tak risau. Kerana articulation Perdana Menteri itu kita tahu tahap dia memang tinggi. Dia tahap Mak Kani semula tadi. Memang betul. Steady hands. Memang betul, steady hand. Jadi dalam hal ini steady hand Perdana Menteri dalam mengurus tadbir negara itu sepatutnya kita hormati dan memberi penghargaan dalam itu. Sama juga dengan Tok Mat. Tok Mat sebagai Menteri Luar, tapi Cik Kem mula-mula bila Tok Mat itu menggantikan Datuk Zamri Kadir, saya risau juga. Tok Mat ni boleh ke? Tapi hakikatnya saya silap. Diplomasi. Memang betul. Satu dikatakan gabungan yang begitu baik sekali. Jadi itulah rakyat Malaysia perlu mengetahui kehebatan pemimpin kita. Perlu menghargainya dan juga kehebatan kita sebagai negara the middle tu. Tapi setiap perkara ada, bukanlah tapi, tambahan. Tambahannya adalah now we have to walk the talk. Itu cabarannya. Kita dah cukup berusia untuk mengetahui ada Malaysia ni memang terkenal dengan banyak visi dan perancangan yang hebat. Saya sampai sekarang diingatkan berkali-kali. Dulu Korea Selatan tu datang ke Malaysia untuk belajar tentang IMP, Industrial Master Plan. Tahun 70-an. Tengok di mana Korea Selatan. Maknanya kalau dia tak datang Malaysia, silap dia tak jadi macam dia jadi sekarang. Betul. Tapi kita ni di mana soalannya? Sebab itu saya rasa kita mungkin nak melihat, kalau kita buat sendiri susah, tapi kalau kita gunakan kesempatan ASEAN ni sebaiknya, dan semua pemimpin sekurang-kurangnya daripada apa mereka katakan di sidang kemuncak 46, mereka bersetuju dengan banyak perkara. Jadi ekonomi ni saya rasa antara the lowest hanging fruit berbanding dengan menyelesaikan konflik di Myanmar. Yang paling senang dipetik lah kira. Jadi pada pandangan Saudara Azmi, apakah yang Saudara Azmi ingin lihat berlaku lebih segera berbanding lain? Kerana bagi saya, kalau saya di pengajian tinggi, saya nak ambil kesempatan ni, beri saya sumber untuk saya lakukan inovasi penyelidikan ASEAN secara lebih tuntas dan segera. Contohnya lah, pandangan Saudara Azmi. ASEAN tu, dia kalau tak ada kepalanya, kuasa besar untuk menentukan hal itu memang payah. Within ASEAN memang payah lah dalam hal ini. Sebab itu, saya rasa stroke of genius, ASEAN GCC panggil China. Dan 3 hari sebelum ini, CAFTA iaitu China ASEAN Free Trade Agreement telah pun dipersetujui. Di mana China-nya adalah dikatakan championnya, di mana mereka berjanji akan menyalurkan teknologi-teknologi yang sukar untuk didapati daripada Amerika Syarikat. Jadi itu yang dikatakan perlu dilakukan, bahawa kita dikatakan membuka pasaran kita, keterbukaan kita kepada China umpamanya. Kita tak berada di mana-mana kementerian, Saudara Azmi. Jadi kita boleh cakap benda yang mungkin bagi setengah pihak sensitif. Contohnya teknologi Huawei. Sampai ada warganya ditangkap di Amerika sebagainya, kita semua tahu perkara itu. Tetapi Huawei sekarang dalam perlumbaan untuk chip dan juga transmisi. Kerana dalam aspek transmisi komunikasi secara elektroniknya, secara gelombangnya dan sebagainya, mereka dia katakan antara terkedepan di dunia dalam bidang penyelidikan. Jadi Malaysia sekarang sedang meningkatkan penyertaan kita dalam rangkaian 5G. Jadi ini mungkin nanti apa yang kita bincangkan di ASEAN ini akan menjadi pandu arah ke arah apakah teknologi yang nak kita pilih. Mungkin kita boleh ambil jalan tengah. Contohnya kita pakai yang ini dan yang itu, 2 rangkaian dan sebagainya. Atau mungkin kita kata, kita dah membuktikan secara negara ASEAN kita berkecuali. Kita kuasa di tengah.
Jadi kalaupun kita ambil teknologi ini dari negara ini, tidak bermakna kita menyokong negara ini. Betul. Ya. Adakah itu posisi terbaik? Ya, memang itu posisi kita yang cuba kita pamerkan dalam hal ini. Seperti kita kata tadi, Xi Jinping melawat Malaysia, tak semestinya kita berpihak kepada China sebenarnya. Bila Perdana Menteri pergi ke Moskow, bukannya kita berpihak kepada Rusia. Tidak. Sebenarnya kita mahu teknologi tinggi. Putin berjanji kalau Malaysia nak teknologi nuklear, dia boleh bagikan. Tak ada masalah. Itu yang kita mahukan. Dan Xi Jinping juga berjanji bahawa pemprosesan nadir bumi itu yang kita tak ada kepakarannya, Kedah, dikatakan ada banyak nadir bumi, dia boleh proses supaya harga yang kita jual itu lebih mahal. Jadi perkara-perkara itu yang kita nak untuk Malaysia dan boleh dikembangkan kepada keseluruhan 10 ataupun 11 negara kalau kita ASEAN. nak naik, maksud Saudara Azmi adalah kalau kita nak naik rantaian lebih tinggi, kita nak gaji lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, kita kena buat industri yang lebih tinggi rantaian nilainya. Ya. Nadir bumi tadi kita ada, itu terbukti. Tapi tak semua negara, malah sikit aja negara yang ada teknologi nak memprosesnya. Betul. Dengan lestari. Kita tak nak jadi macam bauxite yang mana habis warna laut pantai kita dan sebagainya. Kita nak kali ini, sebab itu telah pun dibuat undang bahawa nadir bumi tak boleh diekspor secara mentah. Betul. Kan? Ya. Tapi siapa yang di Malaysia ada teknologi itu? Itu yang ya, ketika ni Australia lah yang di Kuantan tu. Tapi hakikatnya ada masalah dengan perjanjian kita dengan Australia. Jadi bila China dia katakan membeli ruang untuk menyalurkan teknologi itu, kita terima. Macam juga kita beli jet pejuang lah. Kita perlu jet pejuang untuk tentera udara di Raja Malaysia. Tapi apa lagi kita dapat? Adakah dia jual saja? Lepas tu setiap kali kita balik nak tukar satu skru pun kita kena minta dia. Atau dia ada pemindahan teknologi. Itu yang macam dulu kalau kita pergi ke, antara sebab saya amat bangga naik MAS adalah kerana saya tahu dan kita pun ada saudara yang berada dalam itu. Aircraft Maintenance Engineer, engineer perniagaan, diambil sejak lepas SPM, dididik, dilatih dengan cara kita, kapal terbang kita dan sebagainya. Jadi kita yakin dengan perkara-perkara itu. Jadi kita mahu teknologi tinggi baru ini pun, kita ke arah itu juga. Ya, seperti kata Cik Ken tadi bila beli jet pejuang, umpamanya kita beli Sukhoi, dia ada offset, program offsetnya. Dan salah satunya program angkasawan lah. Tapi kita lupakanlah benda tu. Tapi ada pemindahan teknologi itu perlu ditentukan. Sama ada kita beli Skopin ke kapal selam, dia ada pemindahan teknologinya. Jadi menarik bila Cik Ken sebut pasal Korea Selatan. Saya ada lagi saya contoh. Kita menghantar angkasawan kita lebih awal daripada Korea Selatan. Kenapa kita masuk program angkasawan adalah memajukan teknologi angkasa lepas. Tapi sebenarnya sekarang Korea Selatan jauh ke hadapan kita. Itu yang masalahnya, aplikasi itu. Tapi sekurang-kurangnya rakyat secara purata lebih melihat selepas program itu tentang kebolehan untuk melihat angkasa. Betul. Dan saya rasa sebelum ini mungkin penglihatan kita banyak tertumpu kepada ruang lingkup kita. Benda yang kita tak ada, kita tak lihat. Cuma hakikatnya adalah aero angkasa dan angkasa semakin penting. Antara perkara yang saya sendiri secara peribadi ingin lihat sidang Goncak ni, saya nak tengok apa yang kita boleh sepakati dalam perlumbaan menunjuk angkasa. Dan kita tahu ada banyak masalah di bumi dengan pemanasan dan sebagainya. Mungkin penyelesaiannya di peringkat aero dan angkasa. Kerana dengan satelit contohnya perhubungan ke seluruh pelosok dunia. Tapi satelit juga boleh mempunyai fungsi sebagai keselamatan. Jadi sebagai seorang geostrategis yang hebat, saya nak tanya, mungkin untuk sidang kemuncak berikutnya 47 dan sebagainya, pandangan mungkin kerana walaupun kita jadi setahun, tapi kita boleh tinggalkan beberapa legasi yang akan boleh diteruskan. Jadi mungkin aero angkasa dan angkasa itu secara geostrategiknya bukan saja untuk keselamatan tapi juga untuk ekonomi. Ya, betul. Umpamanya Pahang baru-baru ini mengatakan bahawa mereka akan sediakan satu tapak pelancaran satelit. Jadi itu mungkin permulaannya. Dulu kita dengar Sabah tapi tak menjadi. Tapi Pahang mengambil inisiatif untuk mengadakan satu tapak pelancaran supaya kemajuan teknologi satelit itu dia katakan boleh berkembang. Sebab katakan aviation tadi, kita hebat dalam MRO. Sebab tu MAS adalah satu dikatakan syarikat penerbangan yang kita percayai kerana MRO-nya begitu hebat. Dan juga teknologi MRO itu memang ada di sini, terutama sekali di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz itu. Jadi itu dia katakan. Tapi sidang kemuncak Cik Kam tak ada pun dibincang pasal satelit. Tapi menuju ke situlah. Kerana kita sentiasa nak fikir ke depan. Kerana bagi saya, itu antara perkara yang ASEAN akan terpaksa
tentukan. Ya. Kerana kalau orang macam Elon Musk, dia letak beribu-ribu satelit, termasuk adalah di atas kepala kita. Dan kemudian dia datang kepada kita, okay, pakailah rangkaian ini. Tetapi kalau kita pakai rangkaian Amerika, dan besok Presiden Amerika tu kata, jangan bagi rangkaian ini lagi kepada mereka. Hancur kita. Kan? Ya, tapi dia dah letak atas kepala kita banyak. Betul. Jadi, kesepakatan ASEAN dalam perkara yang saya rasa begitu. Malah Kesatuan Eropah pun tak bergantung GPS kepada sistem Amerika. Dia ada Galileo dia sendiri. Mereka menubuhkan atau mengasaskan GPS mereka sendiri kerana isu-isu seperti itu. Ya, satu poin yang baik Kesatuan Eropah, dia boleh bukan saja buat kapal terbang dia berkongsi, tapi sistem satelit pun dia ada sendiri punya. So maknanya saya dengan Saudara Azmi ni, saya nak cucuk Saudara Azmi supaya memberikan beberapa perkara yang boleh diteruskan hasil sidang puncak ini. Kerana sidang puncak ni ada juga satu perkara yang agak bersejarah kerana dia ada kesepakatan untuk memikirkan tentang kerjasama digital. Ya, betul. Jadi, digital tak ada satelit, tak boleh buat apa-apa lah. Sukar? Tak, memang dalam deklarasi itu salah satu ungkapan yang banyak digunakan digital. Itu dia katakan bahawa DEFA itu. Teknologi tinggi itu amat diperlukan. Mana perkongsian di antara negara ASEAN tu memang amat diperlukan. Saya nak hubungkan itu dengan rakyat. Kerana saya termasuklah. Kita akan bising bila internet bayar banyak ringgit tapi kuasanya lembab. Malah Premier di Sarawak pun sejak mula dia naik pun dia sentiasa menekankan tentang perkara itu. Jadi bagaimana Saudara Azmi melihat pada DEFA itu sebelum kita tutup perbincangan hari ini? Ya, perkara itu sememangnya perlu dipertingkatkan kerana ianya adalah memerlukan kemahiran dan teknologi tinggi. Tapi kalau kita bercakap sama-sama dengan ASEAN saja, Cik Kem, mungkin benda itu tak menjadi. Sebab itu kita memerlukan rakan-rakan kita di luar ASEAN. Jadi itu dikatakan sesuatu perkara yang dibincangkan tetapi tidak menarik perhatian media perdana lah. Yang menarik perhatian perdana adalah kerana dia agak teknikal. Ya, teknikal pasal Myanmar, pasal Laut Cina Selatan. Tapi hakikatnya perkara-perkara sebegitulah yang perlu diberi tumpuan. Itu masa depan. Ya, masa depan kita. Macam mana nak buat AI kalau tak ada kerangka digital itu? Okey. Saya rasa itu yang boleh kita sentuh. Saya sengaja tak nak ikut yang macam media arus perdana mereka. Biar mereka cakap perkara itu. Ini sebagai satu kudapan sampingan. Dan saya dengan Cik Kem dah lama dah. Kita tahu modus-operandi Cik Kem. Cuma satu perkara lah kalau Saudara Azmi boleh tarik keluar daripada situ kerana ramai yang melihatnya dalam aspek politik kerana itu lebih sensasi. Tapi saya melihat pendekatan yang diambil oleh Lawrence Wong. Zaman kita sentiasa bersaing dengan Singapura, apa benda juga itu sudah berlalu bagi saya. Dan mungkin kalau nak diberi peluang pada kita melihat dengan objektif sidang puncak ini, kita perlu tukar kaca mata dan lensa lama. Saudara Azmi dah lama dalam bidang ini. Saya nak minta penutupnya itu. Kerana kadang-kadang saya tengok dalam talian perbincangan di media medsos, media sosial ni semua, kerangkanya itu masih kerangka dulu, sedangkan pada nampak saya PMX sendiri sudah berganjak daripada kerangka. Betul. Ya, bila mungkin Cik Ken sebut Lawrence Wong itu dan PMX, mereka boleh berbincang. Nada pun berbeza. Ya, memang berbeza. Isu air umpamanya tak pernah mau dibincang oleh Goh Chok Tong ke Lee Hsien Loong. It's not adversarial, that's what I mean. Tapi Lawrence Wong kata, mari kita berbincang mengenai sempadan maritime Pelabuhan Johor. So ASEAN juga akan lebih pragmatik? Ya, sepatutnya menjadi begitu. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand, kerana kita tahu 4 negara ASEAN ni amat penting. Boleh lebih pragmatik, tentunya yang lain juga akan mengikutinya. Kerana Sungai Mekong amat penting untuk dia laluan kereta api tapi laluan air juga macam saya cakap kan. Ya, betul. Jadi semua ini memerlukan kesepaduan. Termasuklah di Kalimantan yang di situ ada 3 negara ASEAN. Ya, tapi ini semua bergantung pada pemimpin. Tapi hakikatnya secara kolektifnya sebelum kita tutup, feel good factor tu, kepimpinan fikiran tu pada pandangan Saudara Azmi itu saja. Ya, memang ada very positif, tetapi now a lot of work to do. Ya, a lot of work to do, tapi perlu ditonjolkan oleh media perdana. Sekarang ni saya tak melihat banyak itu sangat penonjolan. Itu saya akan cakap dengan bos-bos channel 10 kerana saya tak ada jawatan dalam media. Mungkin mereka ada kawan-kawan rapat
boleh bekerjasama dengan Channel 10 Betul. untuk sama-sama kita lakukan ini. Terima InsyaAllah. kasih banyak. Sama-sama, Cik Kam. Always a pleasure. Over decades. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Kalau anda merasakan kenapa tak cakap macam Bilik Arus Perdana, kerana kita bukan Bilik Arus Perdana, ini Channel 10. Dia ada caranya tersendiri, dia ada pendekatannya sendiri, dan saya harap pendekatan kami untuk membincangkan sidang kemuncak ASEAN yang baru selesai berdasarkan perspektif orang ramai. Kerana siapalah ASEAN tanpa 660 juta setiap warganya. Tidak ada seorang pun perlu tertinggal. This is ASEAN. We are ASEAN. Jumpa lagi. Terima kasih.